Bila nak habis ni? Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Jadi sekarang ni aku dekat US Pizza SS15. Dengar cerita dekat sini ada pizza yang berbau sikit. Pizza petai. Dengan cerita dia punya pizza petai dia boleh tahan. So nak tahu sedap ke tak? Jom kita cuba. Jom kita main game. Main game dulu. Okey, baiklah, ni adalah menu pertama yang aku akan cuba dekat US Pizza SS15 ni. Pizza ni nama dia adalah pizza salted egg. Pizza yang dekat depan aku ni adalah saiz regular. Dan kalau tengok dekat pizza ni, dekat atas ada macam-macam topping. Ada udang, ada sotong, ada daun kari dan juga ada cili. Dan dekat tengah-tengah ni, ada dia punya salted egg dia. Makan guna tangan je senang Oh, weh. Sebenarnya aku tak pernah makan US Pizza ni, tapi first impression dia aku macam agak tertarik lah. Pizza selonggok Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya udang dia besar juga. So aku nak rasa dia punya telur masin dekat tengah ni. Adakah serbuk ke memang betul-betul telur masin? Ya, telur masin betul. Roti dia roti pizza dia kalau korang tengok memang fluffy gila tu. Fluffy gila. Ini panas-panas. Cheese dia selonggok kau tengok. Ini mewah punya pizza Bismillahirrahmanirrahim. Aku letak dia punya ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Roti dia fluffy ni macam So pada pendapat aku yang pertama kali cuba salted egg pizza ni, rasa dia pertama dia punya salted egg dia tak muak sangat dan roti dia memang gebu habis tak keras. Lain macam jauh beza dengan brand-brand pizza dekat luar tu. Roti dia lembut gila. So ni adalah dia punya cheese boat. Dia akan tunjuk macam mana nak bagi boat ni berjalan, kan? Aku dah berasa cheese ni membalut jantung aku. Dia tolong suap kan dia? So aku nak cuba dia punya sambal petai udang pizza. Untuk sambal petai udang pizza ni, dia menggunakan sambal, lepas tu ada cheese. Lepas tu dekat atas ni juga boleh nampak dia punya petai dia. Aku boleh cakap agak banyak lah dia punya biji petai dia. Kemudian ada udang, ada sotong. First bite untuk korang, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kelembutan roti yang sama, rasa petai tu ada kuat juga. So bezanya sambal petai udang pizza ni, dia instead of dia guna sos pizza yang biasa tomato tu kan, ini dia pakai sos sambal. Jadi rasa pizza ni memang betul-betul rasa sambal, dan bagi aku dia punya rasa petai tu pun agak kuat. Aku ingatkan petai tu rasa dekat petai saja, tapi tak sambal dia tu memang rasa sambal petai dan ada udang. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kisahnya aku nak cuba dia punya cheese boat. Cheese boat ni besar gila weh. Dah macam saiz pizza regular lah. Regular. Au. Oh, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa cheese semata-mata. Dia nak ambil ni. Bismillahirrahmanirrahim. So secara keseluruhannya dalam banyak-banyak menu yang aku cuba hari ni, aku rasa aku paling suka yang salted egg tadi lah. Yang salted egg tu sebab dia walaupun cheesy, kemudian ada rasa salted egg tapi still tak muak sangat sebab dia ada rasa pedas-pedas sikit. Dan kemudian untuk pizza sambal petai udang ni actually not bad. Aku ingat rasa dia biasa je sebab sambal dan yelah macam mana dia orang nak buat sambal udang petai dekat sini kan, tapi rasa dia memang rasa petai tu sebenarnya agak kuat. Dan untuk pizza-pizza ni sebenarnya ini adalah saiz regular. Jangan risau untuk korang yang tak makan